Pelajaran kita kali ini anak, beralih kita kepada makhraj am yang kedua. Anak sudah tahu makhraj am ada 5 kan? Pada jauh sudah. Ini makhraj yang kedua pula. Iaitu makhraj al-halqi cakap Arab. Erti al-halq iaitu rongga tekak ataupun rongga halqum. Mana tempat rongga halqum ni anak? Ini dia. Di bawah tekak yang mengiringi dada. Inilah ini halqum. Ini kata-kata halqum dalam bahasa Arab ni. Ya, rongga tekak ni lah. Ini makhraj am nama yang kedua. Jadi di mana keluarnya pula huruf berapa di sini? Di sini ulama telah mengatakan telah keluar ada 3 makhraj. Berapa makhraj? 3 makhraj. Kepada 3 tempat. Di pangkal halqum di sini anak. Ini pangkal ya, pada bawah pangkal. Ada 2 huruf keluar. Hamzah dengan ha. Sini. Yang tengah-tengah sini keluar pula ain dengan ha. Ini tengah halqum namanya. Yang ke ujung atas sini ni, yang dekat-dekat anak tekak ni, keluar pula huruf ghain dengan kha. Jadi 6 huruf keluar pada halqum ini dengan 3 makhraj. 3 tempat keluar. Kita sekarang nak terangkan setiap macam mana bunyinya. Apa sifat yang terdapat padanya. Supaya dapat kita sebut dengan tepat, dengan fasih. Cara mengeluarkannya kita nak tahu sekarang. Bagaimana ya? Cara mengeluarkan huruf hamzah anak-anak memang susah sikit. Kita matikan dia. Lalu dengan menekan suara di pangkal rongga tekak sini. Tapi dengan lemah lembut. Serta menahan udara. Jangan kata, oh! Mau itu kuat benar. Oh! Macam itu dalam baca Quran, kalau kata baca Allah wa ta' tak boleh. Dia ada lembut. Wa ta'kuluna wa. Ya wa. Wa. Lembut jangan wa. Wa keluarkan tak boleh. Dengan lemah lembut. Di pangkal halqum di bawah sini. Kalau di hamzah ni terdapat pada pangkal kalimah anak, macam Allah, jangan ditebalkan dia. Jangan kata Allah. Allahumma. Dia sendiri tipis. Allahumma. Allahu. Lamnya tebal. Tapi hamzahnya tipis. Kira kalau mati cik kata tadi. Taklah. Sebelum balik di atas ke, bunyikan dengan perlahan lembut. Ta'kuluna, yu'minuna. Apa saja yang ada, hendaklah ditahan udara dan putus dia punya suara. Baik, sekarang kita tengok kepada grafik kita. Tengok bagaimana anak-anak cara hamzah ini dapat dikeluarkan. Mari sama-sama cuba lihat dan tengok grafik. Nampak tak anak? Bagaimana menekan tengok. Tekankan tengok suara anak. Di mana? Tengok ke pangkal rongga tekak. Dengan lemah lembut. Serta menahan udara. Cuba ikut sama anak-anak. Cuba kita kata. Cuba semua. Lagi sekali. Ta'kulun. Ta'kulun. Yu'minun. Yu'minun. Lembut ya. Bagaimana anak tengok kepada grafik tadi? Nampak. Bagaimana dia tekan. Tekan suara di pangkal rongga tekak. Itulah cara membunyikan huruf hamzah. Kita belum lagi fasih anak-anak. Mesti kita nak tahu sifat dia juga. Kalau tak tahu sifat dia, maka belum lagi betul makhraj huruf hamzah disebutkan. Tak apa, nanti kita terangkan dengan sifat dia. Huruf yang kedua pula anak-anak. Huruf ha. Atas sedikit. Kalau hamzah tadi di bawah, ha di atas sedikit. Macam mana pula kita nak keluarkan huruf ha ni? Begitu juga dengan menekan suara di atas sedikit daripada makhraj hamzah. Hamzah bawah. Jadi dia atas sikit. Kali ini dengan melepaskan udara dan suara. Sentiasa berbunyi tipis. Cuba kita lihat grafik kita lagi anak ya. Tengok. Tadi hamzah di bawah, kali kita tekan. Tengok apa yang tekan tengok suara. Cuba kata semua. Lihat grafik kita. Itu dia tengok anak. Datang suara menekan ke bawah. Tapi bukan bawah terus ya. Atas sedikit pada hamzah. Itulah dia sifat ataupun huruf makhraj yang kita dapat. Hamzah di bawah, ha di atas.
Cuba tengok misalnya. Kalau kita nak keluarkan bunyi ha. Cuba kata ihdina. Cuba. Ihdina. Lagi sekali. Cuba kita betul-betul terangkan dia. Ihdina. Ihdina. Ahlahu. Ahlahu. Tepat itu hurufnya. Sifatnya kita belum tahu lagi. Walaupun tahu makhrajnya. Kerana dia satu tempat. Kalau tak ada sifat ini, tak dapat kita bezakan antara dua huruf ini. Semua sekarang catat semua. Dan lihat kepada grafik anak-anak. Hamzah ada 5 sifat. Cuba ikut semua. Hamzah berapa sifat? 5 sifat. Ikut semua kata. Jahar. Jahar. Syiddah. Syiddah. Istifal. Istifal. Infitah. Infitah. Ismat. Ismat. Itu dia. 5 sifat pada Hamzah. Ada beza tak? Kita lihat apa bezanya antara dua huruf ini. Ha, 5 sifat juga. Kita lihat. Cuba kata. Hamas. Hamas. Rakhawah. Rakhawah. Istifal. Istifal. Infitah. Infitah. Ismat. Ismat. Anak tahu tak makna-makna semua ni? Jahar tentu kita sudah tahu. Jahar artinya suara tertahan. Apa ni? Nafas tertahan. Udara tertahan. Angin tertahan. Syiddah. Suara tertahan. Istifal. Huruf berbunyi tipis. Infitah. Lidah. Terbuka. Tidak melekat ke langit di atas. Ismat. Hurufnya susah sebutannya. Berat sebutannya. Hamas. Angin. Udara. Terlepas ketika menyebutnya. Rakhawah. Suara pula terlepas. Istifal. Bunyinya tipis. Infitah. Lidah tidak terangkat ke atas. Langit-langit dia terbuka. Ismat. Sebutannya berat. Payah. Jadi dua sifat ni ada perbezaan antara. Walaupun satu makhraj. Tetapi ada perbezaannya. Apa bezanya anak? Cuba tengok. Hamzah bersifat dengan jahar dan syiddah. Apa artinya? Artinya Hamzah, angin mesti ditahan. Suara mesti ditahan. Angin tak keluar. Suara tertahan. Tetapi ha, suara terlepas. Angin pun terlepas. Cuba pegang. Ada angin tak? Ada angin. Jadi ini bezanya dua antara dua. Jadi apa beza dengan dua ni? Kita sudah tahu tentang dua sifat ni. Hamas dengan syiddah. Dan juga dengan apa anak-anak? Dengan rakhawah. Itulah beza antara dua huruf ni. Kalau tidak kerana hamas anak-anak dan rakhawah, yang terlepas udara dan suara, maka ha menjadi hamzah. Tengok. Kalau tidak kerana dua huruf ni tadi. Huruf sifat yang hamas tadi dengan rakhawah, ha jadi hamzah. Kalau tidak kerana sebaliknya, iaitu jahar dan juga ataupun dia kata syiddah, ni hamzah pula jadi apa? Jadi ha pula. Itu dia anak. Kita sudah tahu bagaimana makhrajnya. Kita jaga tengok tentang sifat-sifatnya. Kita akan dapat sebut huruf hamzah dengan tepat dan juga huruf ha dengan tepat. Seterusnya, yang keluar pada tengah-tengah pula ni anak. Tengah-tengah rongga tekak ni halqum, ada dua huruf. Apa hurufnya? Cuba sebut semua. Ain, cuba kata. Ain. Yang kedua, ha. Ha. Kita sebut ain dulu. Cuba kata a'bud. A'bud. Lagi sekali, biar sampai betul. Jangan a'bud. A'bud tak betul. A'bud. A'bud. Bagaimana cara mengeluarkannya, anak? Ain inilah payah sedikit. Banyak orang tak dapat. Dia kata, Rabbil Alamin. Kalau dalam sembahyang, Rabbil Alamin, habislah sembahyangnya. Cederalah. Kenapa sebab? Sebab dia tak tahu keluarkan bagaimana bunyi huruf Ain yang tepat. Hari ini, anak-anak dan para penonton semua, cuba tengok macam mana huruf Ain yang tepat. Yang pertama sekali, kita sempitkan rongga halqum ni. Sempitkan. Yang kedua, pangkal lidah ni, turunkan ke bawah. Pangkal lidah turun ke bawah. Ke rongga tekak tengah-tengah sini. Cuba semua. Cuba kata cuba. Terasa tak pangkal lidah turun bawah? Lagi cuba. Ya. Cuba kita minta kepada Zahara. Cuba sebut Ain lagi sekali, matikan.
Lagi sekali. Cuba Mastura. Lagi. Pangkal lidah tekan ke bawah. Cuba. Ya, cuba Sarah. Cuba kita minta Z. Ya, cuba. Cuba. Turunkan anak. Pangkal lidah tekan ke bawah. Aku bersumpirkan ni apa? Rongga tekak ni. Turun ke bawah mana? Jangan sampai ke bawah terus. Tengah-tengah. Cuba pergi misal. Cuba. Buda. Cuba. Buda. Itu dia. Sekarang kita perhatikan grafik kita. Kita lihat, tengok. Ini dia anak. Pangkal lidah. Pangkal lidah turun bawah. Nampak anak? Terus dia pergi ke halkum dekat tengah-tengah. Itu dia. Dengar bunyinya. Cuba lagi. Lagi sekali. Itu dia. Bunyi makhraj huruf Ain. Anak semua dapat melafazkan semua. Kemudian dalam makhraj yang tengah ni juga keluar huruf Ha. Huruf Ha pula anak-anak. Ha pun susah juga. Apa kita nak buat? Begitu juga dengan menekan suara di tengah halqum, di atas sedikit daripada makhraj huruf Ain. Kalau Ain di bawah tadi, Ha atas sedikit. Cuba kata Cuba semua. Dia tak teruk macam Ain. Ain bukan tekan Ha tidak. Sedikit atas sikit. Macam suara orang makan cili. Pedas tak? Cuba kata Cuba. Kalau kita nak baca Fatihah, Alhamdu. Jangan Alhamdu. Tak betul. Alhamdu. Itu suara makhraj huruf Ha. Siapa yang paling fasih sebut huruf Ha? Itik Serati. Dia berjalan berdua, dia kata apa? Bukan main fasih ni rupanya dia. Dia bunyi. Itu betul. Suara pedas. Itu beza. Huruf Ha dengan huruf apa? Dengan huruf Ain. Jadi macam mana nak sebut huruf Ha ni pula? Mari sama-sama kita lihat grafik pula. Tengok bagaimana dia tekan suara ke bawah, ke tengah halqum. Jangan terlalu bawah, ke tengah halqum. Cuba sebut lagi sekali. Lagi sekali. Apa misalnya anak? Kita dapat Al-Quran. Dia kata, Rihlatash Shita. Coba. Rihlatash Shita. Lagi sekali, betul-betul bunyi Ha ni. Rihlatash Shita. Rihlatash Shita. Itulah. Kita dapat nampak grafik kita bagaimana bunyi Ha yang makhrajnya ya. Dikeluarkan. Anak tahu pula sifatnya. Kalau tidak, kena satu makhraj satu tempat. Apa beza antara dua huruf ini? Perhatikan sifat kedua huruf ni anak. Ha, Ain ada 5 sifat. Cuba ikut semua. Jahar, cuba. Jahar. Tawassut. Tawassut. Istifal. Istifal. Infitah. Infitah. Ismat. Ismat. Kita tahu jahar tertahan angin udara ketika sebut huruf Ain. Mana dia ke angin keluar? Apa itu tawassut? Kita sudah tahu pertengahan antara suara terlepas dengan suara tertahan. Antara khawar dengan syiddah. Ya tak? Tidak terlalu kuat. Suara terlepas. Tidak tertahan pula. Istifal bunyi yang sentiasa tipis. Infitah sentiasa mulut tidak terangkat, lidah ke langit di atas. Ismat. Huruf yang paling berat. Berat. Sebutannya. Tak pantas. Tak cepat. Baik, bagaimana dengan Ha pula? Berapa sifatnya? 5 juga. Cuba kata. Hamas. Hamas. Rakhawah. Rakhawah. Istifal. Istifal. Infitah. Infitah. Ismat. Ismat. Hamas keluar angin. Cuba kata ada angin keluar. Rakhawah. Kalau kita nafas kita panjang boleh sampai 1 jam pun boleh. Sebab suara terlepas, angin terlepas. Istifal, huruf istinasa bunyi tipis. Infitah, lidah tidak terangkat ke atas. Ismat, walaupun kita kata dia senang, tapi banyak tidak dapat disebut dengan betul. Selalu alhamdu. Tak boleh. Alhamdu. Rihlata. Keluarkan Ha betul. Jadi apa beza antara dua ni anak?
kita dapat beza antara dua sifat, iaitu tentang jahar dengan tawassut. Itu ain bersifat dengan jahar dengan tawassut. Sedangkan huruf ha, iaitu bersifat dengan hamas dan rakhawah. Kalau jika tidak kerana hamas, terlepas udara dan suara, maka huruf ha jadi ain. Itu kita nak jaga dua sifat. Kalau tidak kerana hamas, ya, ataupun kerana rakhawah, huruf ain ni pula nanti jadi ha pula. Jadi kita nak jaga betul-betul anak. Sifat-sifat ni, makhrajnya sudah tahu tadi kita. Seterusnya anak, kita nak jaga juga. Kalau tidak kerana jahar ataupun tawassut, ain pula jadi ha. Terbalik dia semua. Jadi ini kita nak pentingkan. Kena perlukan betul-betul sifat ada angin, tak ada angin, terlepas angin, tertahan angin, suara terlepas. Kalau jaga ni, dia tidak ada perbezaan nanti dengan dua-dua huruf ini. Ha dengan ain. Anak telah dapat menyebut dengan baik. Lagi sekali cuba kata a'bud. Cuba. A'bud. Terlepas udara. Jadikan ha jadi ha. Kalau jadi ha. Coba kata rihlatash syita. Rihlatash syita. Apa kita nak buat? Baru kita lepaskan udah. Nanti ditekan jadi ain pula. Alhamdulillah. Anak-anak sudah tahu huruf yang keluar daripada tengah hal. Apa hurufnya? Ain dengan ha. Ya, anak-anak. Kita sudah dapat 4 ya. InsyaAllah kita sambung lagi pelajaran kita tentang huruf yang ketiga. Yang ketiga yang keluar pada halqum ada 2 huruf lagi. Cikgu akan buat beberapa soalan insyaAllah. Sampai kita faham huruf yang keluar pada kita punya halqum. Apa arti halqum? Belum kata? Berapa huruf kita sudah tahu sekarang? 4. Kita sambung lagi hingga kita bertemu anak. Cikgu ucapkan selamat berjaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Semoga Allah Ta'ala menerangkan hati kita dan melancarkan lidah kita. Anak sekalian, kita telah faham pada pelajaran lalu bahagian kedua, iaitu makhraj am, iaitu huruf-huruf yang keluar daripada rongga halqum, yang terdapat pada 3 makhraj. 3 makhraj khas, mengeluarkan 6 huruf. Kita telah belajar hanya baru 4 huruf pada 2 makhraj anak-anak. Iaitu di pangkal rongga, keluar 2 huruf, hamzah dan ha. Di tengah rongga halqum keluar hurufnya ain dengan ha. Yang di ujung rongga belum lagi. Cikgu akan terangkan insya-Allah dalam pelajaran kita kali ini. Walau bagaimanapun, cikgu telah sediakan beberapa soal untuk melihat bagaimana fahaman anak. Yang pertama sekali, cuba anak-anak terangkan ya. Tentang sifat-sifat zati pada huruf berkenaan dan juga makhraj-makhraj yang berkenaan. Cuba Mama Izzat terangkan bagaimana dapat kita mengeluarkan dengan tepat makhraj huruf ain. Cara melafazkan huruf ain ialah dengan menyempitkan rongga halqum dan menarik pangkal lidah ke bawah di sebelah tengah halqum. Begitu pula katanya anak. Sempitkan katanya rongga halqum ni. Kemudian ditekan, menarik pangkal lidah ke bawah di sebelah bawah tengah-tengah halqum. Baru katanya huruf ain itu tepat. Cuba bagi misalnya cuba. La a'budu ma ta'budun. Lagi sekali biar tenang ainnya. La a'budu ma ta'budun. Itu dia anak. Terasa pangkal lidah terturun ni. Tekan. La a'. Kalau kita kata la a'. Tak betul lah. La a'budu ma ta'budun. Kalau anak baca huruf ain. Itulah caranya anak. Ya. Tekan pangkal lidah ke bawah tengah-tengah. Baru huruf ain keluar. Tepat. Alhamdulillah. Kita bertanya pula kepada Taha pula. Bagaimana perbezaan antara huruf ain dengan huruf ha ni? Dia satu makhraj tu. Macam mana kita nak bezakan antara dua ni? Bagaimana? Makhraj ha terkehadapan sedikit daripada makhraj ain, cikgu. Ha kehadapan sikit artinya. Jadi artinya ain bawah. Ain bawah, ha naik atas sikit. Itu bezanya katanya. Dan dalam sifat beza macam mana? Dan bezanya ha terlepas udara dan ain tertahan udara. Bagi misal? Seperti misal a'. Itu ain. Cuba kalau huruf ha pula. Ah. Kita sudah sebut dua anak. Misal rihlatash syita'i was-sayf kalau ha kan. Jadi Beza dua tu tentang sifat saja. Sedang makhraj pun tepat satu. Alhamdulillah anak sudah dapat ya apa yang kita perkatakan pada pelajaran lalu. Kali ini saya nak menambah sedikit padanya. Iaitu tentang huruf yang ujung ni, yang ada 2
makhraj yang di akhir sekali sini, iaitu keluar padanya ujung halqum 2 huruf juga anak-anak. Apa hurufnya? Iaitu huruf ghain dengan kha. Huruf ghain dengan kha. Macam mana anak? Huruf ghain dengan kha yang kita nak keluarkan. Cuba kita perhatikan lidah kita. Adakah ada menekan di mana anak ya? Jadi ghain dengan kha, ghain dulu anak ya. Ghain di bawah, kha di atasnya. Caranya dengan menekan suara di hujung runggu halqum yang berhampir dengan anak tekak. Mengiring mulut ini. Cuba anak-anak kita matikan. Cuba kata ar. Cuba. Ar. 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 Itu dia anak-anak ya. Apa dia? Huruf tadi apa? Ghain. Bunyi tebal. Nanti kenapa tebal? Sifat kita pegang nanti tengok apa. Cuba tengok ambil misalnya cuba. Al-maghdubi. Al-maghdubi. Tebal huruf ghain sikit. Al-maghdubi. Al-maghdubi. Baik, kita sekarang tengok perhatikan kepada grafik anak-anak. Lihat bagaimana kita tekan huruf ini, suara tekan kepada hujung halqum yang dekat-dekat anak tekak ni. Tengok. Macam mana bunyinya? Macam mana bunyinya anak? Itu dia anak-anak. Seterusnya anak, kita ambil pula kedua huruf kha. Huruf kha ni atas sedikit. Kali ini kita tekan juga ke atas sedikit daripada huruf ghain tadi. Cuba anak-anak semua ikut bagaimana bunyinya. Tengok ya. Anak tekan macam mana? Menekan suara ke hujung halqum kerongkong yang di atas sedikit daripada makhraj huruf ain tadi. Cuba ikut semua misalnya. Cuba kata Cuba. Kalau misalnya wakhtilafi. Apa kita nak buat? Tekan suara ke hujung halqum kerongkong di atas sedikit daripada makhraj huruf ain. Tengok. Kita punya grafik kita. Nampak anak-anak? Macam mana suara ditekan. Tengok. Itu dia. Ke hujung halqum atas sikit daripada huruf ghain. Untuk membezakan antara duanya anak, huruf ghain ada 5 sifat. Isti'la, ikut semua. Isti'la, cuba. Isti'la. Jahar. Rakhawah. Infitah. Ismat. Huruf kha pula begitu juga. Cuba isti'la. Hamas. Rakhawah. Infitah. Ismat. Beza antara dua yang anak, hamas dengan jahar saja. Ain sifat jahar satu. Kha sifat hamas. Kalau tidak kerana hamas, ghain jadi apa? Jadi hamas ya. Jadi keluar angin ni. Kalau tidak kerana angin ini, ghain sudah jadi apa? Jadi kha. Kalau tidak kerana jahar, kha pula jadi ghain. Jadi kita nak jaga sifat-sifat. Itulah perbezaan antara dua ni. Kita nak jaga anak-anak. Cuba ikut semua supaya misal yang tepat. Cuba kata ikhtilaf. Cuba. Ikhtilaf. Al-maghdubi. Alhamdulillah. Kita sudah dapat 6 huruf yang keluar daripada halqum, iaitu 2 di pangkal hamzah dengan ha. Di tengah-tengah apa hurufnya? Ain dengan ha. Di ujung sekali sini dekat anak tekak, iaitu apa dia? Ghain dengan kha. Anak-anak insya-Allah dapat menyebut dengan baik bila kita membaca Al-Quran, insya-Allah segala huruf ini dapat disebut dengan tepat.